Jadi filem ni filem yang bagi saya filem yang terbaik dan kalian kena tengok. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah saya berada di IOI City Mall. Hari ini adalah malam gala filem konspirasi yang dimana dibintangi oleh sahabat saya yang berbahagia, Dato' Adiputra, dan juga ada rakan-rakan artis yang lain termasuk Hisham Hamid, Alistia Amin dan juga Datin Sarimah. Ramai lagi yang membintangi filem ini. Sebelum kita masuk ke dalam sinema pada hari ini untuk menonton filem gala ini, jadi saya nak kalian tengok ni sedikit macam mana pelancaran yang dilakukan pada hari ini, cukup luar biasa. Jadi insyaAllah selepas menonton ni kita akan review tentang bagaimana filem pada hari ini. Okey guys, insyaAllah. Assalamualaikum. Di bibir mengilai, walau iblis dan kuncu mengintai, saat hasilku semua digadai, ketika hidupku dilanda badai, susah payah biar aku telan semua, biar aku telan derita, biar kau takkan kenal sengsara, dan aku tetap, aku takkan berubah. Oh, Alhamdulillah selesai dah. Sekarang ni pukul apa ni tengok ni? Pukul 12.30 malam dah. Alhamdulillah setelah saya tengok filem konspirasi Arahan Gas Abu Bakar yang dibintangi oleh Dato' Adiputra dan rakan-rakan artis yang lain, luar biasa. Kerana saya melihat pada peringkat awal tu, bila saya tengok cerita tu, awal tu dia punya action movie dia tu dan perjalanan cerita, saya boleh cerita the overall story ni adalah tentang jalan cerita tau. Macam mana satu-satu insiden yang ditunjukkan dalam filem ni adalah bagaimana orang gila kuasa sanggup bertindak di luar batasan untuk mendapatkan kuasa dan kedudukan. Ada yang ada watak dia mempertahankan kedudukan dia walaupun dia nak jawatan yang tertinggi, tapi dia still dengan prinsipal dia. Dan ada tentang action semua tu macam biasa. Tapi apa yang paling best dalam filem ini adalah filem ini menggambarkan tentang keadaan dan kejadian yang sedang berlaku di seluruh dunia. Mungkin dalam filem ni anda dah boleh tengok macam mana karakter, split karakter for the person, different karakter, ada manusia yang berpura-pura. Jadi filem ni filem yang bagi saya filem yang terbaik dan kalian kena tengok, kena datang menonton. Sebab apa? Sebab filem ni hebat, bukan sebab Dato' Adiputra semata-mata, tapi semua memainkan watak masing-masing. Dan saya yakin for next konspirasi filem for number 2 pasti akan jauh-jauh lebih hebat. Yang nombor 1 pun korang kena tengok. Jadi jangan lupa untuk datang dan menonton di Awagam segera. Sebab saya berani jamin cerita daripada 10, 9 bintang daripada 10 insyaAllah. Dan watak dimainkan dengan baik oleh semua bintang-bintang dalam filem. Assalamualaikum. Jangan lupa tengok. Senang aku hanya Tuhan saja tahu, aku masih lagi mencari jalan untuk